Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni owner dekat Taman Bukit Dahlia dia minta saya bantu uruskan dia punya proses untuk jual rumah lah. Jadi pagi ni saya datang untuk buat inspection, tengok keadaan rumah dan kita akan deal harga dengan owner lah. Harap-harap dapat harga rendah lah. Pun kita tengok keadaan rumah nanti. Alhamdulillah dah settle inspection Taman Bukit Dahlia. Jadi rumah saya dah pergi tengok dalam keadaan baik. Jadi kepada korang yang berminat nak beli rumah di area Taman Bukit Dahlia Pasir Gudang, rumah ni owner nak jual bawah market value. Korang boleh buat full loan, beli rumah tanpa modal. Nak semak kelayakan untuk set appointment viewing, boleh PM saya sekarang. Okay, Assalamualaikum.